Honda Dio. Mas. Aku lengang na Rio ko. Mantap buat. Nak mandi yang tadi dah. Si bos lah nak mandi. Tahu ang dah. Kambiang sih nak mandi laku dah. Apa leden? Kau si bos kambiang. Manang ni baru kambiang tadi yang. Kan nak mandi dah kan? Banyak ni cekang mah. Si bos ni ambil langang mah. Mas juga mandi lah pergi kerja tu mandi. Ngecek jong lah. Apa? Tak beri dah lah. Ambil nasi lah. Mak ada nasi. Ambali sih pembeli benteng tu alamak tu. Nak Ya. kek saya. Ya. Di. Ambali. Piti ah. Piti. Piti yang apang dengo. Minta piti yang ada. Pakai tiang lu. Si bos uji piti sedar mah. Nah, pakai si tiang lu. Sama tu nyo. Piti yang. Piti yang lu. Piti dia nak piti yang lu. Yalah. Beli lu. Asam bayo. Beli sini lemak sembarangan. Ya sembarang saya. Ya. Jadilah tadi. Ya, ini kasih tahu. Berat lah. Ada sambal tu dah. Sambalnya dua. Sambalnya dua. Buahnya banyak tadi. 25 dah. Limur. Ya. Ligo dah. Singgah betul dah. Oh, nak besar dah. Warna awak lipat dah. Ikut atas betul dah tu dia. Dia tadi bang dengar dia pada tu. Tak bisa dah. Besaran dah. Warna dah. Wadah lipat dah. Nah, koi tas kena tinggal atas. Nah, tas tepi Iyalah. atau jamnya. Dah. Ini ada gaya sok ya. Bismillah. Kau sebagai jam ini kau ya. Sudah. Sudah tertua dah. Ya banyak. Ini ada ya. Ya boleh. Ini sebab. Ya, kau sebagai jam ini kau ya. Jadi dah. Sudah. Aduh. Capek dah tagak. Ada yang gua, iluang gua. Jadi lagi gua. Ha. Wah. Dah kan Tenang, tak oh. ada. Kau piti dia nak dor suruh aja dia mandi nasi. Terus salah gue. Salah teman-teman gue. Yang penting kan gua bisa makan. Itu bawa dah dia untuk naik bus bah. Biko sih urus, nyelai makan lu, udah. Nah. Aduh, angin. Cuy, nasi yang bali go. Pucik bentuk-bentuknya, baru kan makan yang go. Ya dah, nak berkorban dan tadi beli nasi celiak lah. Bentuk orang gini ya. Ini baca cik. Kan dah gue bilang, emang salah gue, salah teman-teman gue. Hah? Lah mujur dapat nasi go. Orang di Suriah payah sama dapat nasi go mah. Nak Dorang, mati dah, biarlah dia makan. Cuy, Mati. makan udah yang surang. Lama, Makan. lama. Dia ditak. Awak ditak, dia nak nyo. Ha. Lama. Weh, sedang makan ada. Ayo dah. Bebas surang sih kawan ada aja. Kau udah doka dah. Batu. Jadi nasi pucik mandinya, alah. Cacik nasi dah. Kan dosa itu. Bahas ceritanya gua. Tadi awak beli nasi dah. Sudahnya beli nasi gua. Betul. Kecil tanya sambal. Jan, lama ikut ada. Kadang-kadang ya barang satu di sebelum benteng gua. Betul. Tanya sambal. Semarang lah. Tiba berikut balik sambal dulu sambal lagi ya. Cacik ya. Ini yang makan. Kena Kecil lama, bah. Julia ada tu muka itu. Dah. Oh dah. Awak nak boleh mencaci maki makanan lu dah. Ini ada hadisnya cuma dadangan dah. Hadis kau hadis Bukhari dan Muslim. Apabila Rasulullah itu menyukai makanan,
beliau memakan makanan tersebut, dan apabila Rasulullah tidak menyukai makanan, beliau meninggalkannya, maksudnya tidak memakannya tanpa mencaci maki makanannya. Tahu dah maksudnya? Ya maksudnya kalau awak suka aja makanan itu makan. Kalau awak nak suka yang usah makan, tapi nak perlu kecil-kecilan, kau nak lama ada kau apa makan apa. Dah boleh sama dia dah. Tu sama aja menular rezeki Allah kena. Encak kalau udah enggak suka sambal makan si nasi dia. Daunnya lemak tu dah. Ah cobalah dah. Gimana udah? Iya, kalau lama. Makan dah. Lanjut. Dah awak ke keluar ada janji ya. Oh iya, aku dah. Parkirnya tolong dah. Yo, kau piti kau jang. Tetap je dah. Tak. Ini kalau PT tu masa tu dah. 2000 ya. Iya. Terima Terima kasih ya dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padang. Jangan yang kecil udah tadi tu ah. Kau nak ngaji orang. Oh, sana. Kita makan boleh ditak. Yalah. Kalau macam, biar nak surang lah. Acang, piti. Kecang apa ni nanggo? Apa ke piti yang lu? Piti. Kecang apa? Apa ni nanggo? Ini tak. Action. Piti ya. Kecang apa ni nanggo? Tu semua aja menular rezeki Allah kena. Cut. Lanjut. Keep roll.